Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada semua penerima STR dan juga SARA bagi tahun 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa bantuan RM100 di bawah program sumbangan asas rahmah SARA akan dikreditkan ke kad MyKad penerima mulai 9 Februari 2026 iaitu diawalkan pemberiannya. Manakala bayaran sumbangan tunai rahmah STR akan dibayar mula 20 Januari 2026 begitu juga diawalkan. Bantuan ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup rakyat Malaysia termasuk golongan dewasa dan penerima STR yang layak, meneruskan inisiatif kerajaan untuk menyokong pendapatan dan kuasa beli isi rumah di seluruh negara melalui kredit tunai tanpa permohonan. Sumbangan asas rahmah SARA bulanan sehingga RM200 akan mula dikreditkan secara berperingkat ke dalam MyKad penerima seawal 9 Februari 2026. Untuk STR 2026, jumlah bantuan berubah dengan pengenalan SARA di mana penerima STR mendapat RM100 setiap bulan iaitu RM1,200 selama setahun melalui kredit SARA. Manakala penerima IKASI akan menerima RM200 bulanan iaitu RM2,400 setahun dan untuk bujang akan menerima RM600 setahun iaitu RM50 setiap bulan sebagai SARA dan semua warga negara 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR mendapat RM100 one-off SARA pada Februari 2026 nanti. Kategori si rumah B40 dan M40 mendapat jumlah STR tunai yang berbeza bergantung pendapatan diimbangi dengan SARA, jadi jumlah keseluruhan STR dan SARA kekal sama seperti tahun sebelumnya.